Hai semua, selamat kembali ke The Red Flag Chronicles, podcast di mana saya, host anda, Mariam, akan membacakan kisah-kisah cinta, patah hati dan red flag yang kadang kita tak nak mengaku pun sebenarnya kita nampak. Okey, hari ini saya ada satu confession daripada seorang yang saya rasa ramai boleh relate. Kita panggil dia Melon lah. Masa saya baca cerita Melon ni, saya pun macam okey, ni nampak sweet, tapi makin lama saya baca, makin rasa nak gelak sambil nangis. Cerita ni memang sangat okey, jom kita dengar apa yang dia ceritakan. Katanya macam ni. Saya jumpa dia masa saya kerja part-time masa cuti SEM. Dia ni muda beberapa tahun daripada saya. Mula-mula saya tak pernah pun tegur dia sebab saya cuma kawan dengan best friend dia je. Tapi satu hari masa rehat kerja, saya keluar makan dengan kawan dia tu. Dan dia pun ikut sekali. Dari situlah semuanya bermula. Permulaan dia nampak macam biasa kan? Semua kisah red flag memang tak elok. Tapi selosor masuk perangkap. Okey, kita sambung. Lepas tu kami mula borak. Dia yang mula texting dulu. Lepas tu jadi call. Lepas tu jadi video call. Mula-mula nampak okey, macam serasi. Tapi kami tak pernah pun tunjuk yang kami rapat dekat tempat kerja. So tak ramai yang tahu pasal kami. Tapi bila dah nampak makin serius, tiba-tiba dia ghost saya. Dia dah macam tu je. Saya tahu. Mesti ada part hilang. Lelaki zaman sekarang kan kalau tak pandai hilang, rasa tak cukup misterius. Tahu tak? Okay, kita sambung. Okay, lepas tu kami gaduh. Saya cakap saya nak move on. Tapi bila saya dah mula rapat dengan lelaki lain dekat tempat kerja, tiba-tiba dia jealous. Dia datang balik cari saya. Buat macam tak ada apa-apa pun jadi. Okey, ini bahaya. Jenis yang boleh hilang bila-bila, tapi bila tengok kita okey, terus muncul balik. Macam hantu yang takut kita move on. Mula-mula nampak okey sebab kami masih jumpa dekat tempat kerja. Tapi bila saya kena balik sambung belajar, kami kena buat long distance. Dari situlah semua benda jadi makin teruk. Kadang dia tiba-tiba hilang berhari-hari. Saya pun plot dia sebab malas nak cari dia dulu setiap kali. Tapi nanti dia datang balik macam biasa, seolah tak pernah pun dia menghilang. Ni bukan hubungan dah ni. Ni macam hide and seek versi emosi lah. Saya pun dengar pun dah penat. Benda ni berlarutan lama, bertahun-tahun. Lepas tu bila saya balik masa COVID, kami kontak balik. Bila mall dah buka, dia ajak jumpa sebab katanya nak luangkan masa sama-sama. Saya pun lembutlah hati bagi dia satu peluang terakhir. Peluang terakhir lah sangat. Spoiler alert, memang betul-betul terakhir pun. Kita sambung. Beberapa hari sebelum kami jumpa, dia cakap dia aksiden ringan masa naik motor. Saya pun cakap, tak apa, rehat je lah. Tapi dia degil, nak datang juga. Saya pun malas nak argue. Saya cakap, kalau nak datang, datanglah. Masa sehari saya pergi mall tu, saya tunggu dia. Tapi dia tak muncul langsung. Tak message, tak call, tak apa. Saya pergi tengok wayang seorang-seorang. Dan sampai habis cerita pun, dia tak muncul. Ini bukan red flag dah ni. Ini merah-merah tengah berkibar masa perbarisan tu. Sabar je lah. Okay, sambung. Lepas tu saya terus block dia semua tempat. Itu kali terakhir saya kontak dengan dia. Dia ada juga cuba cari saya balik lepas tu. Bertahun-tahun kemudian pun masih sempat lagi mesej. Tapi saya dah move on. Kali terakhir di mesej, saya balas sikit je. Lepas tu saya senyap. Saya layan dia sejuk gila sampai dia berhenti terus. Yes sis, that's how you do it. Diam yang pedih tu kadang lebih kuat daripada 10 perenggan marah. Dia habiskan confession dia dengan, saya tak tahu apa jadi dengan dia sekarang. Tapi saya tahu satu benda, kalau dia cuba datang balik, saya takkan buka pintu itu lagi. Saya dah sedar, dia bukan sayang saya, dia cuma nak perhatian je. Dia suka perhatian je. Deep. Tapi betul,
kadang kita sangka orang tu sayang kita, padahal dia macam suka bila kita bagi perhatian. Sebab bila dia tak dapat perhatian tu, barulah dia rasa kosong. Dan itulah kisah kita hari ini. Jujur saya rasa ramai pernah jadi seperti Melon tu lah dalam hidup masing-masing. Terlalu baik untuk orang yang tak tahu nak hargai. Moral dia senang je. Kalau orang tu asyik datang nak pergi, biar dia pergi terus. Jangan biar dia parking kejap-kejap dalam hidup kita. Dan kalau satu hari nanti ada yang tiba-tiba message, "Hey stranger," tolonglah jangan reply. Biarkan dia kekal jadi hantu dan tak sempat move on. Terima kasih sebab dengar dengan Red Flag Chronicles episod kali ini. Jumpa lagi dalam cerita Red Flag yang seterusnya. Saya janji makin lama kita dengar, makin kita sedar. Kadang Red Flag tu bukan susah nak nampak. Kita je malas nak percaya. Sekian daripada saya. Terima kasih semua.